Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, sangat-sangat mengecewakan guys. Okay, ini hari memang very disrespectful goal. Hari ini hari Isnin, daripada pukul 6 pagi tadi waktu market buka sehinggalah pukul 12 tengah malam ni tak ada entry yang dibuat. Tak ada entry. Sebenarnya ada satu setup tadi waktu isyak tadi pukul 10 macam tu. But I miss this setup guys. That is why I am very sedih. And price pun dah hit TP guys. So itulah sebabnya kenapa aku sedih. Sebab apa? Bukan aku tak bagi dalam channel guys. Aku dah bagi dah pun dalam channel. Aku bagi dekat channel. Kau nampak ni pukul berapa? 21.14 dalam pukul 9.14 macam tu. 9.14 macam tu aku dah bagi tahu goal yang mana. Korang tengoklah sendiri. Okey, hadam tu SBR. Resistor pecah kan sampai lebih lah. Faham tak? Okey, aku dah predict dah bila dia junam sampai bawah ni dia boleh pecah. But what happen is kau tengok aku tak sempat entry, sial. Bodoh betul. Tak bagi peluang kan. Aku rasa ni ada high impact lah. High impact news kan? Ni bukan high impact news. Breaking news lah. Maksudnya info news mengejut. Itulah kita tak dapat. Aku dah predict dah yang ini mesti pecah punya level sini. Haram, memang pecah. Korang nampak tak? Sekejap, nak batuk je. Hey guys. Aku dah nampak dekat level sini ada resistance. Okay, resistance, breakout. And then breakout, dia dah breakout. Support, breakout tentu resistance pula. So dah jadi SBR, short zone. And then bila harga nak berjaya reject the miss. And then this is the first touch. Okay. Fokus aku cakap. Okay. Sorry guys, batuk. Sekejap, nak batuk lagi. Oh shit man. Okay guys. Sambung. So ni resistor. Resistor ni kita panggil dia. Korang faham Sekejap, korang faham pula. Korang kena faham satu benda Selepas berlakunya resistance backup ataupun resistance RBS ataupun SBR. Sekarang condition kita ni sekarang SBR. So bila SBR breakout tentu resistance, ini kita kira dia sebagai first touch. Okay, faham tak? Kita kira dia sebagai first touch. Bila dia junam and then dia pull back balik masuk dalam zone kita akan kira, and then dia reject, kita akan kira dia sebagai second touch. Okay, second touch kali kedua. Okay, bila dia dah junam and then bila price pull back balik masuk dalam zone kita untuk kali ketiga, ini kita panggil third touch. Dan third touch adalah setup untuk korang full margin entry parabase. Okay, entry parabase aku akan tunjuk dalam, korang pun boleh nampak dalam chart. Aku akan tunjuk macam mana dia punya bentuk dia. Selalunya first, second, sini wajib full margin. Wajib. Kalau tak full margin rugi. Memang selalunya setup macam ni jalan. Okay, jalan. Kalau tak jalan pun SL. Okay, tak apa. Tapi aku boleh cakap 90% jalan. 10% ni mungkin SL or ni dipacak balik ataupun memang tak ada rezeki. Itu kira lain lah. Lain cerita. Sampai sekarang gol pacak lagi. So aku dah buat zone dekat area sini tadi. And nak entry, dia dah lebih kat sini. Lepas tu aku macam, alah apa salahnya tunggu dia pull back. Aku tak entry time tu geng. Aku fikir, alah tunggu je lah pull back. Nanti dia reject lah pull back area sini. Sekali perap naik terus. Tak sempat aku nak tekan apa-apa geng. So korang faham lah. Resistance third touch. Bila harga dah jalan je, jangan kau nak tunggu dia breakout untuk korang pull back. Tak payah, harga dah area sini korang dah boleh tekan.
Okey, aku cakap kau tak payah nak tunggu harga resistance sini, dia dah lalu area sini untuk pullback baru korang nak tekan, tak payah. Korang tunggu je harga dah dekat area sini, dekat resistance belah kiri sini, nampak? Sini, area sini, area sini. Korang tekan, tak payah nak takut-takut. InsyaAllah ada rezeki pacak, tak ada rezeki SL tu je. Bye bye. Okay, ni pun dia rejection sebab fresh breakout. Okay, kau akan tunjuk dalam line check kalau kau tak faham. Nampak fresh breakout kita. Aku bukan tak bagi tahu yang dalam channel. Aku dah buat zone dah pun untuk kau nak monitor. Aku dah marking dah zone fresh breakout tu. Kalau kau memang tak dapat tangkap juga. Okay, fresh breakout ni korang memang lemah. Okay, korang memang lemah. Fresh breakout, pullback, entry lah, entry. Tapi nak ada confirmation tak? Boleh je ada confirmation. Filter lower time frame, kena tajamkan mata. Okay, you see this? You see this? Okay, kau nampak ni. Nampak apa aku nampak? Kalau kau tak nampak, lemah. Kalau kau tak nampak, kau memang lemah juga. Ini apa? Ini satu touch. Satu touch. Satu touch. Ini apa? Ini second touch. Ini second touch. Ini touch ke berapa? Third touch, betul? Third touch, korang faham tak? Resistance. Sideways. First touch, junam balik. Datang balik kali ketiga, second touch. Apa? Full margin. Full margin. Kau nampak? Dia punya pergi macam mana? Ini zone buy, apa tu? Zone buy fresh breakout, betul? Dia dah bagi confirmation. Entry je lah. Inilah confirmation dia. Simple. Simple tak simple? Sampai sekarang gold pacak memang hangat. Okay. Ini confirmation dia. Simple tak? Nak filter lagi, korang filter lah. Korang nak filter lagi, korang filter je. Aku akan screenshot. Korang kena fikir logik Korang kena fikir logik. Tak pelik ke? Sini dah kau dah resistant. Dah resistant memanglah strong resistant. Resistance. And then dia dah letup ke atas. Dia dah bagi sign yang dia nak break up. Dia dah pop. Okay. Dia dah letup ke atas. Dia dah pecah ke atas. Sini pun resistant juga. Strong level of resistance. Ini level strong sebab dia semua resistant yang berkumpul di situ, betul? Dia dah letup ke atas sini, nampak? Break out. And then dia pull back, masuk balik dalam zone. Kau nak buat apa? Kerja korang ini je. Tekan. Apa payah sangat? Kerja korang tekan. Ada rezeki pacak. Faham? Macam tu je. Simple tak simple, gang? Okay? Faham tak? Kalau korang entry dekat area sini pun, tak kena SL lah, 200 pip SL kita. TP pun 200 pip lah. Tak kena lah. Dia just sekadar main-mainnya. Kalau kau entry sini pun, takkan SL punya. Dia just sekadar main-mainnya. Kau nak takut apa? Gold buy entry buy. Kaya. Okay, tu saja. Gold pun sekarang macam kimak. Dia tak nak turun. Yang very bosan lah. Bosan bukan sebab movement dia tak buat apa. Sebab aku tak tekan, geng. Sebab aku setup dah grade A. Setup kita dah grade A dah. Tapi dia punya movement dia tak ada pullback. And then kita terlepas. Kalau tak, aku dah henjuk dah 400 kepada $400 dalam $800 ringgit Malaysia. Okay, $800 bersamaan dengan berapa ringgit, kan? $800 equal to 3,000 ringgit. Oh shit, man. 3,200 ringgit. 3,248. Dah cukup sangat recovery all of my losses last week about CPI and NFP. Dah recover banyak-banyak sangat. 3,248 bukan sikit, bang. Okay, bukan sikit. Adik-adik, campur lagi kalau kita dah 800. Esok bayangkan kita dapat lagi satu setup 800. Korang bayangkan dah 1,600. 1,600 dah berapa, weh? Faham tak?
1,006 dah berapa? Dah 6,000 duit. Dan 1,006 pula. 1,006 konflik lagi last. 1,006 sampai 3,200. So, duit korang dah 3,200 kan. 3,200 dah equal tu 12,000 ringgit, RM955. Kalau korang last try lah 3,200. Dah give up. Okay, 6,000. RM25,000 dalam bank. Dalam bank account. Korang nak beli apa korang beli. Okay, dah cukup dah. Itu saja. Memang menyesal. Gila-gila babi Puki Makgul. Sial. Hanat pacak. Okay, itu saja. Aku pun dah tak boleh buat apa. Nak mencarut pun takkan buatkan candlestick tu patah balik. Yang boleh buat patah balik dia menunggu. Okay, itu sahaja. Bye-bye.